Apa kabar? Sinihan。在这2个小时的课堂后，你将可以进行简单的自我介绍、点餐、购物，以及和马来朋友闲聊。里面有大量的马来社群影片，让你慢慢习惯马来朋友的真实语速。当然，如果一开始你听得不太懂的话，也没有关系，你可以随时回来复习查看，真的不用太有压力。如果你希望更好的体验这个课程，像是查看单字表、影片稿件，我强烈建议你到我的网站上去学习 yahan.my/courses/1/ 那里的互动性真的会更好。其实这个免费课程是我旧的课程的第1和第2单元。为什么是旧的呢？因为我正在筹备一个全新的升级版课程，课程中至少1半的教学视频都会是实景拍摄，你会跟着我走进餐厅点餐，和服务员提出请求，走进购物中心询问商品结账，甚至是走访马来档口、妈妈档等等日常的生活场景，为的就是让你听到最前线最真实的马来口说。同时课程大纲也经历了修改，我增加了看医生以及和政府部门简单打交道的环节。当我把这个消息告诉学员的时候，他们都觉得这次的更新十分实用。同时我也会增加文化分享的环节，我会亲自和你分享，或者邀请我的马来朋友、马来老师与你分享马来人的习俗、禁忌以及习惯，让你避免能够冒犯到他们。就像 Assalamualaikum 是什么？华人可以说吗？马来朋友对于4有怎样的看法？马来朋友的饮食习惯是怎样的？马来朋友是如何缅怀自己的先人的呢？这些都会在课程当中得到解答。而课程当中的其他元素，像是社群影片、单字表、穆维西德思路法等等，这些将会持续保留下去。目前第1单元预计在11月4号会上架，而剩下的整个课程会在明年1月内上架完毕。而最早支持我的150位朋友还可以获得课程小礼物，可能是30个日常单字、30个长句型，那这个我就先不透露太多，稍微保密一下。好，谢谢听我说了这么多，现在我们正式开始。Apa kabar? Sinihan. Ini kelas pertama kita. Selamat datang. Nanti awak tengok macam mana saya panggil diri. Tengok reaksi makcik itu. Kita mula. Makcik, saya nak yang ni. Baik, makcik, saya nak yang ni. Baik. Makcik, I nak yang ni. Baik, makcik, I nak yang ni. Baik. Makcik, aku nak yang ni. Sopan sikit. Makcik, aku nak yang ni. Sopan sikit. Kenapa makcik itu marah? Kenapa? Awak rasa apa beza saya, I dan aku? Tengok video seterusnya untuk tengok awak teka betul tak? Saya lupa. Saya lupa tanya awak. Kelas pertama macam mana? Boleh? Komen di bawah. Jumpa lagi. Saya Yahan. Boleh panggil saya Han. Awak nak makan apa? Saya nak makan nasi goreng. Bang nak order apa? Saya nak order nasi goreng.
1. Jadi, bila kita guna saya, kita tengok 3 dialog dulu. Aturan pengajaran. 第一次我会念主题，第二个每句我会念1遍，第三每句会念3遍，最后是跟读环节，记得打开你的嘴巴和围棋练习，培养你的肌肉记忆。开始。Perkenalkan diri， 介绍自己。Saya Yahan， boleh panggil saya Han。Saya Yahan， Saya Yahan， Saya Yahan， boleh panggil saya Han。Boleh panggil saya Han， Boleh panggil saya Han。 跟读环节，你可以配上你自己的名字。Saya Yahan， Boleh panggil saya Han。 很好，我们继续。Makan apa？ 吃什么？ Awak nak makan apa？ Saya nak makan nasi goreng。 Awak nak makan apa？ Awak nak makan apa? Awak nak makan apa? Saya nak makan nasi goreng. Saya nak makan nasi goreng. Saya nak makan nasi goreng. 跟读环节。Awak nak makan apa? Saya nak makan nasi goreng. 很好，我们继续。Order 点餐。这个 order 其实是英文来的，马来文叫做 pesan P-E-S-A-N， 但我们日常生活中也不怎么用。Bang nak order apa? Saya nak order nasi goreng 1. Bang nak order apa? Bang nak order apa? Bang nak order apa? Saya nak order nasi goreng 1. Saya nak order nasi goreng 1. Saya nak order nasi goreng 1. 跟读环节。Bang nak order apa? Saya nak order nasi goreng 1. 好，很好。猜猜那是什么意思？那可以说是想，或者是想要，又或者是要。猜对的话恭喜，没有猜对的话也没有关系。我们继续。Dah habis tanya. Mungkin awak nak tanya, Cikgu, kita boleh guna saya dengan siapa-siapa? Ya. Cikgu, kita boleh guna saya di mana-mana? Ya. Jumpa lagi. 1.1 开口跟读共6句。Saya Yahan. Boleh panggil saya Han. Awak nak makan apa? Saya nak makan nasi goreng. Bang nak order apa? Saya nak order nasi goreng 1. 好，我们继续。1.1一问一答，共2题。第一题，我问，你答。我问，panggil awak apa? 你答。参考单 panggil saya 第二题，我问，你答。我问 nak order apa? 你答。参考单 saya nak order nasi goreng 1. 好，我们继续。Nama saya Nurul, berumur 31 tahun dan saya bekerja lah di Shah Alam. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Azrael Khairul dan umur saya 23 tahun. Saya berasal dari KL. Nama saya Nurul, berumur 31 tahun dan saya bekerja lah di Shah Alam. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Azrael Khairul dan umur saya 23 tahun. Saya berasal dari KL. Nama saya Nurul, berumur 31 tahun dan saya bekerja lah di Shah Alam.
Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Azhar Khairul dan umur saya 23 tahun. Saya berasal dari KL. Nama saya Nurul. Nama saya Nurul. Berumur 31 tahun. Berumur 31 tahun. Dan saya bekerja lah. Dan saya bekerja lah di Shah Alam. Di Shah Alam. Hai dan Assalamualaikum semua. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Azhar Khairul. Nama saya Azhar Khairul dan umur saya 23 tahun. Dan umur saya 23 tahun. Saya berasal dari KL. Saya berasal dari KL. Nama saya Nurul. Nama saya Nurul. Berumur 31 tahun. Berumur 31 tahun. Dan saya bekerja lah. Dan saya bekerja lah di Shah Alam. Di Shah Alam. Hai dan Assalamualaikum semua. Hai dan Assalamualaikum semua. Nama saya Azhar Khairul. Nama saya Azhar Khairul dan umur saya 23 tahun. Dan umur saya 23 tahun. Saya berasal dari KL. Saya berasal dari KL. Saya suka makan nasi goreng. You suka makan apa? I suka makan mie goreng. Nama I Noh Hartini. Boleh panggil I Hartini. Jadi, bila kita boleh guna I? Kita tengok dua dialog dulu. Makan, 吃. I suka makan nasi goreng. You suka makan apa? I suka makan mie goreng. I suka makan nasi goreng. I suka makan nasi goreng. I suka makan nasi goreng. You suka makan apa? You suka makan apa? You suka makan apa? I suka makan mie goreng. I suka makan mie goreng. I suka makan mie goreng. 跟读环节 I suka makan nasi goreng. You suka makan apa? I suka makan mie goreng. 好，很好。在这里呢，这个 I 也可以替换成 saya， 它们意思是一样的，其实通用的。Perkenalkan diri， 介绍自己。Nama I Noh Hartini， boleh panggil I Hartini。Nama I Noh Hartini。Nama I Noh Hartini。Nama I Noh Hartini. Boleh panggil I Hartini. Boleh panggil I Hartini. Boleh panggil I Hartini. 跟读环节，你可以替换成自己的名字。Nama I Noh Hartini. Boleh panggil I Hartini. 好，很好，我们继续。不好意思，猜猜 boleh 是什么意思 ？boleh 是可以，可以。我们继续。Dah habis tanya. Mungkin awak nak tanya, Diego, I ni bahasa Inggeris kan? Ya, I ni bahasa Inggeris. Diego, kita boleh guna I dengan siapa-siapa? Ya. Diego sendiri guna? Tak, saya tak guna. Saya lebih suka guna saya. Cikgu, kita boleh guna I di mana-mana? Guna di bandar. Jangan guna di kampung. Jom lagi. 1.2 开口跟读共5句。我们开始。I suka makan nasi goreng. You suka makan apa? I suka makan mie goreng. Nama I Noh Hartini. Boleh panggil I Hartini. 好，很好，我们继续。1.2一问一答，共2题。第一题，我问，你答。我问 You suka makan apa? 你答。参考答案 I suka makan mie goreng.
第二题，我问你答。我问 Nama you apa？ 你答。参考答案 Nama Ayahan。好，不同答案就可以评论区讨论了。我们继续。Oh my god, you tahu tak boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Dia memang nak jaga environment kita. Ya, you tahu tak boyfriend I suka matcha tau. Sebelum ni I tak suka matcha tapi sebab dia suka matcha, I pun suka matcha. Tengok. Oh my god, you tahu tak boyfriend I musim yang dia paling suka sekali autumn tau. Oh my god. Kenapa dia tak makan? Tak adalah, I macam rasa sedih sebab boyfriend I dia suka makan pancake tau. So I macam teringat dengan dia. Oh my god, you tahu tak boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Dia memang nak jaga environment kita. Ya, you tahu tak boyfriend I suka matcha tau. Sebelum ni I tak suka matcha tapi sebab dia suka matcha, I pun suka matcha. Tengok. Oh my god, you tahu tak boyfriend I musim yang dia paling suka sekali autumn tau. Oh my god. Kenapa dia tak makan? Tak adalah, I macam rasa sedih sebab boyfriend I dia suka makan pancake tau. So I macam teringat dengan dia. Oh my god, you tahu tak boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Dia memang nak jaga environment kita. Ya, you tahu tak boyfriend I suka matcha tau. Sebelum ni I tak suka matcha tapi sebab dia suka matcha, I pun suka matcha. Tengok. Oh my god, you tahu tak boyfriend I musim yang dia paling suka sekali autumn tau. Oh my god. Kenapa dia tak makan? Tak adalah, I macam rasa sedih sebab boyfriend I dia suka makan pancake tau. So I macam teringat dengan dia. Oh my god, you tahu tak? Oh my god, you tahu tak boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Dia memang nak jaga environment kita. Dia memang nak jaga environment kita. Ya, you tahu tak? You tahu tak boyfriend I suka matcha tau. Boyfriend I suka matcha tau. Sebelum ni I tak suka matcha. Sebelum ni I tak suka matcha tapi sebab dia suka matcha, I pun suka matcha. I pun suka matcha. Tengok. Oh my god, you tahu tak? Oh my god, you tahu tak? Boyfriend I musim yang dia paling suka sekali. Boyfriend I musim yang dia paling suka sekali autumn tau. Oh my god. Autumn tau. Oh my god. Kenapa dia tak makan? Kenapa dia tak makan? Tak adalah, I macam rasa sedih sebab boyfriend I dia suka makan pancake tau. Boyfriend I dia suka makan pancake tau. So I macam teringat dengan dia. Oh my god, you tahu tak? Oh my god, you tahu tak? Boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Boyfriend I ada kereta tapi dia bawa basikal tau pergi kerja. Dia memang nak jaga environment kita. Ya, you tahu tak? Boyfriend I suka matcha tau. Sebelum ni I tak suka matcha. Tapi sebab dia suka matcha, I pun suka matcha. Tengok. Oh my god, you tahu tak? Boyfriend I musim yang dia paling suka sekali. Autumn tau. Oh my god. Kenapa dia tak makan? Tak adalah, I macam rasa sedih sebab boyfriend I dia suka makan pancake tau. So I macam teringat dengan dia. Aku tengah sibuk, jangan kacau aku, boleh tak? Boleh. Kau order apa? Aku order nasi goreng. Kau order apa untuk aku?
Aku tak order untuk kau. Jadi, bila kita boleh guna aku? Kenapa makcik itu marah? Kita tengok dua dialog dulu. Jangan kacau, Irfan. Aku tengah sibuk. Jangan kacau aku. Boleh tak? Boleh. Aku tengah sibuk. Aku tengah sibuk. Aku tengah sibuk. Jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. 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 跟读环节. Aku tengah sibuk. Jangan kacau aku. Boleh tak? Boleh. 好，那我们继续。Order apa? 点什么？ Kau order apa? Aku order nasi goreng. Kau order apa untuk aku? Aku tak order untuk kau. Kau order apa? Kau order apa? Kau order apa? Aku order nasi goreng. Aku order nasi goreng. Aku order nasi goreng. Kau order apa untuk aku? Kau order apa untuk aku? Kau order apa untuk aku? Aku tak order untuk kau. 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 跟读环节. Kau order apa? Aku order nasi goreng. Kau order apa untuk aku? Aku tak order untuk kau. 好，很好，我们继续。哎，猜猜 apa 是什么意思 ？apa 是什么？我们继续。1.1 habis. Tanya. Mungkin awak nak tanya. Cikgu, kita boleh guna aku dengan orang yang lebih besar? Tak boleh. Kecuali dia kawan baik awak. Cikgu, kita boleh guna aku dengan orang yang tak kenal? Tak boleh. Perkataan ini kurang sopan. Cikgu, kita boleh guna aku di mana-mana? Di tempat tak formal saja. Yeay. Dah habis 1.1. Tanya. Jumpa lagi. 1.3 开口跟读，共11句，包括3个拓展例句。句型是：你买给问号。我们正式开始。Aku tengah sibuk. Jangan kacau aku. Boleh tak? Boleh. Kau order apa? Aku order nasi goreng. Kau order apa untuk aku? Aku tak order untuk kau. 拓展例句。Kau beli apa untuk aku? Kau beli ini untuk aku? Kau beli ini untuk siapa? 好，我们现在继续下去。1.3 一问一答，共2题。第一题，我问，你答。我问 Kau boleh tolong saya? 你答。参考答案 Aku tengah sibuk。第二题，你问，我答。提示：如何问你买这个给谁？可参考我给出的回应来问问题。我答：Untuk kau lah,
Saya beli untuk kau. 那你问。参考答案。Kau beli ini untuk siapa? 好，我们继续。Ish, apa benda ni? Dah beli? Ada promo. Okey lah. Bagi 20, angka campur-campur je. Okey, boleh. Campur-campur ah. Nak buat apa dengan semua benda ni? Nanti aku beritahu. Raya balik tak? Mestilah balik. Dah berapa lama tak balik ni? Nak tumpang boleh tak? Boleh je bro. Okay, thank you. Wah, dah dapat bonus. Siapa dapat bonus? Nak belanja aku ke? Aku kena berjimat. Tak semua orang bertuah macam kau. Ya ke? Nampak macam kau yang bertuah ni. Ish, banyaknya barang kau bawa. Nak buat apa semua ni? Adalah. Mesti muat punya kereta kau kan besar. Dah, jomlah. Okey, jom. Rumah kau kat mana? Kedah. Tahulah Kedah. Kedah tu dekat mana? Kita jalan dulu. Nanti aku tunjuk. Okey, jom. Jom. Ish, apa benda ni? Dah beli? Ada promo. Okey lah. Bagi 20, angka campur-campur je. Okey, boleh. Campur-campur ah. Nak buat apa dengan semua benda ni? Nanti aku beritahu. Raya balik tak? Mestilah balik. Dah berapa lama tak balik ni? Nak tumpang boleh tak? Boleh je bro. Okay, thank you. Wah, dah dapat bonus. Siapa dapat bonus? Nak belanja aku ke? Aku kena berjimat. Tak semua orang bertuah macam kau. Ya ke? Nampak macam kau yang bertuah ni. Ish, banyaknya barang kau bawa. Nak buat apa semua ni? Adalah. Mesti muat punya kereta kau kan besar. Dah, jomlah. Okey, jom. Rumah kau kat mana? Kedah. Tahulah Kedah. Kedah tu dekat mana? Kita jalan dulu. Nanti aku tunjuk. Okey, jom. Jom. Ish, apa benda ni? Dah beli? Ada promo. Okey lah. Bagi 20, angka campur-campur je. Okey, boleh. Campur-campur ah. Nak buat apa dengan semua benda ni? Nanti aku beritahu. Raya balik tak? Mestilah balik. Dah berapa lama tak balik ni? Nak tumpang boleh tak? Boleh je bro. Okay, thank you. Wah, dah dapat bonus. Siapa dapat bonus? Nak belanja aku ke? Aku kena berjimat. Tak semua orang bertuah macam kau. Ya ke? Nampak macam kau yang bertuah ni. Ish, banyaknya barang kau bawa. Nak buat apa semua ni? Adalah. Mesti muat punya kereta kau kan besar. Dah, jomlah. Okey, jom. Rumah kau kat mana? Kedah.
tahulah Kedah. Kedah tu dekat mana? Kita jalan dulu, nanti aku tunjuk. Okey, jom. Ish, apa benda ni? Apa benda ni? Nak beli? Ada promo. Nak beli? Ada promo. Okeylah. Bagi 20. Okeylah. Bagi 20. Angka campur-campur je. Okey, boleh. Campur-campur Okey, boleh. Campur-campur nak buat apa dengan semua benda ni? Nak buat apa dengan semua benda ni? Nanti aku beritahu. Raya balik tak? Mestilah balik. Dah berapa lama tak balik ni? Nak tumpang boleh tak? Boleh je bro. Wah, dah dapat bonus. Siapa dapat bonus? Nak belanja aku ke? Aku kena berjimat. Tak semua orang bertuah macam kau. Ya ke? Nampak macam kau yang bertuah ni. Ish, banyaknya barang kau bawa. Nak buat apa semua ni? Adalah. Mesti muat punya kereta kau besar. Dah, jomlah. Okey, jom. Mak kau kat mana? Kedah. Tahulah Kedah. Kedah tu dekat mana? Kita jalan dulu, nanti aku tunjuk. Okey, jom. Ish, apa benda ni? Nak beli? Ada promo. Okeylah. Bagi 20. Angka campur-campur je. Okey, boleh. Campur-campur nak buat apa dengan semua benda ni? Nanti aku beritahu. Raya balik tak? Mestilah balik. Dah berapa lama tak balik ni? Nak tumpang boleh tak? Boleh je bro. Wah, dah dapat bonus. Siapa dapat bonus? Nak belanja aku ke? Aku kena berjimat. Tak semua orang bertuah macam kau. Ya ke? Nampak macam kau yang bertuah ni. Ish, banyaknya barang kau bawa. Nak buat apa semua ni? Adalah. Mesti muat punya kereta kau besar. Dah, jomlah. Okey, jom. Mak kau kat mana? Kedah. Tahulah Kedah. Kedah tu dekat mana?
tahulah Kedah. Kedah tu dekat mana? Kita jalan dulu, nanti aku tunjuk. Kita jalan dulu, nanti aku tunjuk. Okey, jom. Jom. Tengok sini. Nanti saya akan panggil orang yang tak kenal. Tengok betul-betul. Ada 5 dialog ya. Kita mula sekarang. Bang, yang ni berapa ringgit? Bang, yang ni berapa ringgit? Dek, yang ni 1 ringgit. Dek, yang ni 1 ringgit. Kak, yang ni berapa ringgit? Kak, yang ni berapa ringgit? Dek, yang ni 2 ringgit. Dek, yang ni 2 ringgit. Pakcik, yang ni berapa ringgit? Pakcik, yang ni berapa ringgit? Dek, yang ni 3 ringgit. Dek, yang ni 3 ringgit. Makcik, yang ni berapa ringgit? Makcik, yang ni berapa ringgit? Dek, yang ni 4 ringgit. Dek, yang ni 4 ringgit. Dek, yang ni berapa ringgit? Dek, yang ni berapa ringgit? Bang, yang ni 5 ringgit. Bang, yang ni 5 ringgit. Senang kan? Cuba teka. Cuba lagi. Abang tengah makan apa? Nampak sedap. Saya tengah makan mi goreng. Nak cuba? Boleh? Boleh. Bang suka masak? Suka? Saya sangat suka. Bang tahu masak apa? Saya tahu masak makanan Thai. Jadi, bila kita panggil orang bang, kita tengok 2 dialog dulu. Makan apa? 吃什么? Abang tengah makan apa? Nampak sedap. Abang tengah makan mi goreng. Nak cuba? Boleh? Boleh. Abang tengah makan apa? Abang tengah makan apa? Abang tengah makan apa? Nampak sedap. Nampak sedap. Nampak sedap. Abang tengah makan mi goreng. Abang tengah makan mi goreng. Abang tengah makan mi goreng. Nak cuba? Boleh? Nak cuba? Boleh? Nak cuba? Boleh? Boleh. 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 Kentuhan je. Abang tengah makan apa? Nampak sedap. Abang tengah makan mi goreng. Nak cuba? Boleh? Boleh. 好，那我们继续。灯啊是什么意思呢？猜猜。在，正在。答对的话恭喜，答错的话也没有关系。我们继续。Hobi 爱好 Bang suka masak? Suka, saya sangat suka. Bang tahu masak apa? Abang tahu masak makanan Thai. Bang suka masak. Bang suka masak. Bang suka masak. Suka, saya sangat suka. Suka, saya sangat suka. Suka, saya sangat suka. Bang tahu masak apa? Bang tahu masak apa? Bang tahu masak apa? Abang tahu masak makanan Thai. Abang tahu masak makanan Thai. Abang tahu masak makanan Thai. Kentuhan je. Bang suka masak. Suka, saya sangat suka. Bang tahu masak apa?
Abang tahu masak makanan Thai。好，很棒，我们继续。那个大虎，你猜猜是什么意思？知道，猜对的话恭喜，猜错的话也没有关系。我们继续。Dah habis tanya. Mungkin awak nak tanya, apa beza bang dan abang? Bang ialah singkatan. Abang ialah perkataan asal. Dua-dua boleh guna. Kita panggil siapa bang? Lelaki yang lebih besar daripada kita? Ya, walaupun besar seumur pun. Jom lagi. 2.1 开口跟读，共12句，包括3句拓展例句，句型是看起来我们开始。Abang tengah makan apa? Nampak sedap. Abang tengah makan mi goreng. Nak cuba? Boleh? Boleh. 第二个对话。Bang suka masak? Suka? Saya sangat suka. Bang tahu masak apa? Abang tahu masak makanan Thai。拓展例句，句型是看起来Awak nampak cantik. Baju ni nampak lawa. Dia nampak kacak. 好，事先坚持到这里，我们继续。2.1一问一答，共2题。第一题，我问你答。我问 Abang tengah masak apa？ 你答。回答题是炒饭。你答。参考答案是 Saya tengah masak nasi goreng。第二题，你说我回。提示如何说这看起来很好吃，可参考我给出的回应来说话。我回 Memanglah saya masak memang sedap。你说参考答案 Ini nampak sangat sedap。好，谢谢你到这里，你可以看接下来的文稿进行对比。我们继续。Guys, so hari ni aku nak beli durian. Abang, saya record video bang, masuk. Aku nak promotekan durian abang ni. Aku suruh dia buat TikTok. Abang dah buat TikTok? Tak pandai buat. Bodoh pandai. sikit tak pandai buat sebab. Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Betul, belanja Blackton. Berapa bulan? 1 bulan. Kasih like banyak-banyak. Weh, tengoklah anjing tu. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Okey, I buat. Guys, so hari ni aku nak beli durian. Abang, saya record video bang, masuk. Aku nak promotekan durian abang ni. Aku suruh dia buat TikTok. Abang dah buat TikTok? Tak pandai buat. Bodoh pandai. sikit tak pandai buat sebab. Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Betul, belanja Blackton. Berapa bulan? 1 bulan. Kasih like banyak-banyak. Weh, tengoklah anjing tu. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Okey, I buat. Guys, so hari ni aku nak beli durian. Abang, saya record video bang, masuk. Aku nak promotekan durian abang ni. Aku suruh dia buat TikTok. Abang dah buat TikTok? Tak pandai buat. Bodoh pandai. sikit tak pandai buat sebab. Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Betul, belanja Blackton. Berapa bulan? 1 bulan. Kasih like banyak-banyak. Weh, tengoklah anjing tu. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Okey, I buat. Guys, so hari ni aku nak beli durian. So hari ni aku nak beli durian. Abang, saya record video bang, masuk. Abang, saya record video bang, masuk.
Aku nak promotekan durian abang ni. Aku nak promotekan durian abang ni. Aku suruh dia buat TikTok. Aku suruh dia buat TikTok. Abang dah buat TikTok? Abang dah buat TikTok? Tak pandai buat. Tak pandai buat. Bodoh pandai. sikit tak pandai buat sebab. Bodoh sikit tak pandai buat sebab. Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Betul, belanja Blackton. Betul, belanja Blackton. Berapa bulan? Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Kasih like banyak-banyak. Kasih like banyak-banyak. Weh, tengoklah anjing tu. Weh, tengoklah anjing tu. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Okay, I buat. Okay, I buat. Guys, so hari ni aku nak beli durian. So hari ni aku nak beli durian. Abang, saya record video bang. Masuk. Abang, saya record video bang. Masuk. Aku nak promotekan durian abang ni. Aku nak promotekan durian abang ni. Aku suruh dia buat TikTok. Aku suruh dia buat TikTok. Abang dah buat TikTok? Abang dah buat TikTok? Tak pandai buat. Tak pandai buat. Bodoh pandai. sikit tak pandai buat sebab. Bodoh sikit tak pandai buat sebab. Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Kalau saya ajar, abang nak belanja saya hari tu abang cakap kan? Betul, belanja Blackton. Betul, belanja Blackton. Berapa bulan? Berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Kasih like banyak-banyak. Kasih like banyak-banyak. Weh, tengoklah anjing tu. Weh, tengoklah anjing tu. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Tapi abang kena buat TikTok dulu bang. Okay, I buat. Okay, I buat. Kak, yang ni berapa ringgit? Yang ni 3, 1 ringgit. Saya nak 3. Akak kenal abang Zadi? Kenal, kenapa? Dia sangat pandai masak. Akak tahu? Macam mana nak panggil kakak? Panggil saya Kak Hatini je. Baik, saya panggil kakak Kak Hatini. Jadi, bila kita panggil orang Kak, kita tengok 3 dialog dulu. Tanya harga, 问价钱. Kak, yang ni berapa ringgit? Yang ni 3, 1 ringgit. Saya nak 3. Kak, yang ni berapa ringgit? Kak, yang ni berapa ringgit? Kak, yang ni berapa ringgit? Yang ni 3, 1 ringgit. Yang ni 3, 1 ringgit. Yang ni 3, 1 ringgit. Saya nak 3. Saya nak 3. Saya nak 3. 跟读环节 Kak, yang ni berapa ringgit? Yang ni 3, 1 ringgit. Saya nak 3. 很好，我们继续。Tanya orang, 问人. Akak kenal Abang Zadi? Kenal. Kenapa? Dia sangat pandai masak. Akak tahu? Akak kenal Abang Zadi? Akak kenal Abang Zadi? Akak kenal Abang Zadi? Kenal. Kenapa? Kenal. Kenapa? Kenal. Kenapa? Dia sangat pandai masak. Dia sangat pandai masak. Dia sangat pandai masak. Akak tahu? Akak tahu? Akak tahu? 跟读环节 Akak kenal Abang Zadi? Kenal. Kenapa? Dia sangat pandai masak. Akak tahu? 很好，我们继续。pandai 是什么意思呢？它有厉害又或者是聪明的意思，应该可以答对吧？ pandai ni apa？ 下一个 panggil orang 叫人 macam mana nak panggil kakak? Panggil saya Kak Hatini je. Baik,
saya panggil kakak Kak Hartini. Macam mana nak panggil kakak? Macam mana nak panggil kakak? Macam mana nak panggil kakak? Panggil saya Kak Hartini je. Panggil saya Kak Hartini je. Panggil saya Kak Hartini je. Baik, saya panggil kakak Kak Hartini. Baik, saya panggil kakak Kak Hartini. Baik, saya panggil kakak Kak Hartini.跟读环节。Macam mana nak panggil kakak? Panggil saya Kak Hartini je. Baik, saya panggil kakak Kak Hartini。好，很好，可能刚刚那句有点长，不好意思。这里呢，第二行的 je， 它的原字是 sahaja， 就是 sahaja。然而，然后呢，这个字又有另外一个缩写，就是 saja。够你看到它很多次，不用担心，好吗？ Dah habis, tinggal 3 subtopik saja. Mungkin awak nak tanya, apa beza kak, akak dan kakak? Kak dan akak ialah singkatan. Kakak ialah perkataan asal. Tiga-tiga boleh guna. Kita panggil siapa kak, akak dan kakak? Perempuan yang lebih besar daripada kita? Ya, walaupun besar seumur pun. Jumpa lagi. 2.2 开口跟读共12句，包括2个拓展例句，句型是怎样？我们正式开始。Kak, yang ni berapa ringgit? Yang ni 3 1 ringgit. Saya nak 3. 第二个对话。Akak kenal Abang Zadi? Kenal, kenapa? Dia sangat pandai masak. Akak tahu? 第三个对话。Macam mana nak panggil kakak? Panggil saya Kak Hartini je. Baik, saya panggil kakak Kak Hartini. 拓展例句怎样？共2句。Macam mana nak makan ni? Macam mana awak kenal dia? 好，谢谢先坚持到这里，我们往下走。2.2 一问一答，共2题。第一题，我问，你答。我问 baju ni macam mana? 你答。参考单 nampak lawa。第二题，我问，你答。我问 macam mana saya nak panggil awak? 你答。参考单 panggil saya Yahan je。好，我们继续下去。Musangking. Ni semua musangking. Lagi ada apa bang? Abang ada apa lagi? Hai kak, cakap hai. Kakak malu. Abang, saya dah beli dengan abang berapa kali? Banyak kali. Aku dah beli banyak kali dah. Kedai abang durian ni dia buka everyday sampai pukul berapa bang? 9 malam. LI. Hai. Cakap apa? Ada durian musangking. Musangking. D24. XO. IOI. Bukit. TK besar-besar. Lagi besar dari kepala. Okay. Hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Raub, yes. Everyday. Raub Pahang setiap everyday. Hari. Nampak tak kuning dia macam mana? Kalau tak okey macam mana bang? Mesti sesuai QC. Tak okey, tukar. Abang cakap perform. Perform. Bagus. Cantik. Abang ni suruh aku buat video. So aku dekat Jinjang Selatan. Korang boleh wish kedai belakang ni by Vari Curry House ataupun Xiao Xiao Supply. Aku akan letak, nanti korang pandai-pandai lah pergi. Mantap. Musangking. Ni semua musangking. Lagi ada apa bang? Abang ada apa lagi? Hai kak, cakap hai. Kakak malu. Abang, saya dah beli dengan abang berapa kali?
Banyak kali. Aku dah beli banyak kali dah. Kedai Abang Durian ni dia buka everyday sampai pukul berapa bang? 9 malam. Hai. Cakap apa? Ada durian Musang King. Musang King, D24, XO, IOI, Bukit, TK besar-besar, lagi besar dari kepala. Okey, hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Oh, yes, every day. Pahang Setiap everyday. hari. Nampak Yes. tak kuning dia macam mana? Kalau tak okey macam mana bang? Mesti sesuai QC. Tak okey, tukar. Abang cakap perform. Perform, bagus, cantik. Abang ni suruh aku buat video. So aku dekat Jinjang Selatan, korang boleh wish kedai belakang ni by Vari Curry House ataupun Xiao Xiao Supply. Aku akan letak, nanti korang pandai-pandai lah pergi. Mantap. Musang King. Ni semua Musang King. Lagi ada apa bang? Abang ada apa lagi? Hai kak, cakap hai. Kakak malu. Abang, saya dah beli dengan abang berapa kali? Banyak kali. Aku dah beli banyak kali dah. Kedai Abang Durian ni dia buka everyday sampai pukul berapa bang? 9 malam. Hai. Cakap apa? Ada durian Musang King. Musang King, D24, XO, IOI, Bukit, TK besar-besar, lagi besar dari kepala. Okey, hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Oh, yes, every day. Pahang Setiap everyday. hari. Nampak Yes. tak kuning dia macam mana? Kalau tak okey macam mana bang? Mesti sesuai QC. Tak okey, tukar. Abang cakap perform. Perform, bagus, cantik. Abang ni suruh aku buat video. So aku dekat Jinjang Selatan, korang boleh wish kedai belakang ni by Vari Curry House ataupun Xiao Xiao Supply. Aku akan letak, nanti korang pandai-pandai lah pergi. Mantap. Musang King. Ni semua Musang King. Ni semua Musang King. Lagi ada apa bang? Abang ada apa lagi? Lagi ada apa bang? Abang ada apa lagi? Hai kak, cakap hai. Hai kak, cakap hai. Kakak malu. Kakak malu. Abang, saya dah beli dengan abang berapa kali? Abang, saya dah beli dengan abang berapa kali? Banyak kali. Banyak kali. Aku dah beli banyak kali dah. Aku dah beli banyak kali dah. Kedai Abang Durian ni dia buka everyday sampai pukul berapa bang? Kedai Abang Durian ni dia buka everyday sampai pukul berapa bang? 9 malam. 9 malam. Hai. Cakap apa? Ada Hai. Cakap apa? Ada durian Musang King. Musang King, D24, XO, IOI, Bukit, TK besar-besar, lagi besar dari kepala. TK besar-besar, lagi besar dari kepala. Okey, hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Oh, yes, every day. Pahang Setiap everyday. hari. Hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Oh, yes, every day. Pahang Setiap everyday. hari. Nampak Yes. tak kuning dia macam mana? Nampak Yes. tak kuning dia macam mana? Kalau tak okey macam mana bang? Kalau tak okey macam mana bang? Mesti sesuai QC. Tak okey, tukar. Mesti sesuai QC. Tak okey, tukar. Abang cakap perform. Abang cakap perform. Perform, bagus, cantik. Perform, bagus, cantik. Abang ni suruh aku buat video. So aku dekat Jinjang Selatan. Korang boleh wish kedai belakang ni. By Vari Curry House ataupun Xiao Xiao Supply. Aku akan letak, nanti korang pandai-pandai lah pergi. Mantap. Musang King. Ni semua Musang King. Lagi ada apa bang? Abang ada apa lagi? Hai kak, cakap hai. Kakak malu. Abang, saya dah beli dengan abang berapa kali? Banyak kali. Aku dah beli banyak kali dah. Kedai Abang Durian ni dia buka everyday sampai pukul berapa bang? 9 malam. Hai. Cakap apa? Ada Hai. Cakap apa? Ada durian Musang King. Musang King, D24, XO, IOI, Bukit, TK besar-besar, lagi besar dari kepala. TK besar-besar, lagi besar dari kepala. Okey, hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Oh, yes, every day. Pahang Setiap everyday. hari. Hari tu abang kata dia ambil fresh daripada Pahang. Oh, yes, every day. Pahang Setiap everyday. hari. Nampak Yes. tak kuning dia macam mana? Kalau tak okey macam mana bang? Mesti sesuai QC. Tak okey, tukar.
Mesti soal QC. Tak okey, tukar. Abang cakap perform. Abang cakap perform. Perform bagus, cantik. Perform bagus, cantik. Abang ni suruh aku buat video. So aku dekat Jinjang Selatan. Korang boleh wish kedai belakang ni. By Vari Curry House ataupun Xiao Xiao Supply. Aku akan letak, nanti korang pandai-pandai lah pergi. Mantap, mantap. Selamat pagi pakcik. Pagi, berjoging ke? Ya, berjoging. Pakcik perlu saya tolong? Tak apa, biar saya tolong. Boleh ke? Boleh. Jadi, bila kita panggil orang pakcik, kita tengok dua dialog dulu. Beri salam 5 wan hok. Selamat pagi, pakcik. Pagi, berjoging ke? Ya, berjoging. Selamat pagi, pakcik. Selamat pagi, pakcik. Selamat pagi, pakcik. Pagi, berjoging ke? Pagi, berjoging ke? Pagi, berjoging ke? Ya, berjoging. Ya, berjoging. Ya, berjoging. 跟读时间。Selamat pagi, pakcik. Pagi, berjoging ke? Ya, berjoging. 我们继续，很好。tolong orang,帮人。pakcik perlu saya tolong? Tak apa, biar saya tolong. Boleh ke? Boleh. Pakcik perlu saya tolong? Pakcik perlu saya tolong? Tak apa, biar saya tolong. Biar saya tolong. Boleh ke? Boleh. 跟读时间。pakcik perlu saya tolong? Tak apa, biar saya tolong. Boleh ke? Boleh. 好，很好。在那里呢，你可以看到 tak apa， 它其实来自于 tak apa， 然后再变成 tidak apa。最后一个字我们都是读 一 的音，所以是我们不读打爸，也不读打阿爸，也不读滴答阿爸，都是打爸、打阿爸、滴答阿爸这样子。猜猜 perlu 是什么意思？ perlu 是需要的意思。猜对的话恭喜，猜错的话也没有关系。我们继续。Tanya lagi 2 subtopik saja。哎呀 ，topik 写错了 ，topik 才对，不好意思。Teruskan。Mungkin awak nak tanya, Cikgu, pakcik ialah tak ke? Betul? Cikgu, kita boleh panggil siapa pakcik? Lelaki yang berumur 60 ke atas. Cikgu, boleh saya panggil pakcik bang? Boleh. Mungkin dia akan gembira kot sebab orang lain rasa dia muda. Cikgu, pakcik ada singkatan? Tak ada. Baik, terima kasih cikgu. Jumpa lagi. 2.3 开口跟读共11句，3个拓展例句，句型是没什么，让我们正式开始。第一个对话 Selamat pagi, pakcik.
pagi berjoging ke? Ya, berjoging. 第二个对话 Pakcik perlu saya tolong? Tak apa. Tak apa, biar saya tolong. Boleh ke? Boleh. 3个拓展例句 Tak apa, biar saya buat. Tak apa, biar dia pergi. Tak apa, biar dia cuba. 2.3一问一答，共2题。你要根据我的回应做出提问。我答 Tak apa, saya sendiri boleh。你问提示，你可以选择你刚跟读过的一句来发问。你答。参考答案 Pakcik perlu saya tolong？ 第2题，你问我答，你要根据我的回答做出提问。我答 Boleh, panggil je。 你问提示，如何说我可以叫你叶涵吗？3、2、1。参考答案 Saya boleh panggil awak Yahan ke? Assalamualaikum. Pakcik. Pakcik tertinggal kat toilet tadi. Habis-habis dia bunyi. Saya? Pakcik. Pakcik lalu muak tak? Kenapa? Saya nak tumpang boleh tak? Sebenarnya saya tertinggal bas tadi. Tak tolong, Dek. Banyak barang nak hantar, Dek. Pakcik. Saya nak bayar raya ni, Pakcik. Saya janji, Pakcik. Saya takkan kacau Pakcik punya. Upah pun saya bagi. Boleh tak? Ya. Ku menunggu cintamu sempena hari raya. Pakcik, saya tukar lagu lah, Pakcik. Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak boleh diam, Sentuh sini, sentuh sana. Boleh, Pakcik. Biar saya tolong, Pakcik. Aku boleh buat sendirilah. Sibuklah kau ni. Okey, mana mau tak? Alamak. Tunggu. Assalamualaikum. Pakcik. Pakcik tertinggal kat toilet tadi. Habis-habis dia bunyi. Saya? Pakcik. Pakcik lalu muak tak? Kenapa? Saya nak tumpang boleh tak? Sebenarnya saya tertinggal bas tadi. Tak tolong, Dek. Banyak barang nak hantar, Dek. Pakcik. Saya nak bayar raya ni, Pakcik. Saya janji, Pakcik. Saya takkan kacau Pakcik punya. Upah pun saya bagi. Boleh tak? Ya. Ku menunggu cintamu sempena hari raya. Pakcik, saya tukar lagu lah, Pakcik. Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak boleh diam, Sentuh sini, sentuh sana. Boleh, Pakcik. Biar saya tolong, Pakcik. Aku boleh buat sendirilah. Sibuklah kau ni. Okey, mana mau tak? Alamak. Tunggu. Assalamualaikum. Pakcik. Pakcik tertinggal kat toilet tadi. Habis-habis dia bunyi. Saya? Pakcik. Pakcik lalu muak tak? Kenapa? Saya nak tumpang boleh tak? Sebenarnya saya tertinggal bas tadi.
Pak tolong dek. Banyak barang nak hantar dek. Pakcik, saya nak bayar raya ni pakcik. Saya janji pakcik, saya takkan kacau pakcik punya. Upah pun saya bagi. Boleh tak? Ku menunggu cintamu sempurna hari. Pakcik, saya tukar lagu. Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak kena diam Sentuh sini, sentuh sana. Boleh pakcik. Biar saya tolong pakcik. Aku boleh buat sendirilah. Sibuk lah kau ni. Okey, mana mau tak? Alamak. Tunggu. Alamak. Assalamualaikum. Pakcik. Assalamualaikum. Pakcik. Pakcik tertinggal kat toilet tadi. Habis-habis dia bunyi. Masih? Pakcik dah lemah tak? Pakcik dah lemah tak? Kenapa? Saya nak tumpang boleh tak? Sebenarnya saya tertinggal bas tadi. Pak tolong dek. Banyak barang nak hantar dek. Pakcik, saya nak bayar raya ni pakcik. Saya janji pakcik, saya takkan kacau pakcik punya. Upah pun saya bagi. Boleh tak? Ku menunggu cintamu sempurna hari. Pakcik, saya tukar lagu. Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak kena diam Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak kena diam Sentuh sini, sentuh sana. Biar saya tolong pakcik. Aku boleh buat sendirilah. Sibuk lah kau ni. Okey, mana mau tak? Alamak. Tunggu. Alamak. Assalamualaikum. Pakcik. Pakcik tertinggal kat toilet tadi. Habis-habis dia bunyi. Masih? Pakcik dah lemah tak? Kenapa? Saya nak tumpang boleh tak? Sebenarnya saya tertinggal bas tadi. Pak tolong dek. Banyak barang nak hantar dek. Pakcik, saya nak bayar raya ni pakcik. Saya janji pakcik, saya takkan kacau pakcik punya. Upah pun saya bagi. Boleh tak? Ku menunggu cintamu sempurna hari. Pakcik, saya tukar lagu. Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak kena diam Hei. Dah kasih tumpang tu tangan tak kena diam Sentuh sini, sentuh sana. Biar saya tolong pakcik. Aku boleh buat sendirilah. Sibuk lah kau ni. Okey, mana mau tak?
Makcik ada berapa anak? 2 saja. 1 lelaki, 1 perempuan. Makcik, saya belum order. Maaf ya. Hari ni banyak customer. Sibuk. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. Jadi, bila kita panggil orang makcik, kita tengok 2 dialog dulu. Tanya keluarga, 问家庭, makcik ada berapa anak? 2 saja. 1 lelaki, 1 perempuan. Makcik ada berapa anak? Makcik ada berapa anak? Makcik ada berapa anak? 2 saja. 2 saja. 1 lelaki, 1 perempuan. 1 lelaki, 1 perempuan. 1 lelaki, 1 perempuan. Makcik, Tuhan je. Makcik ada berapa anak? 2 saja. 1 lelaki, 1 perempuan. 我们继续。Belum order, 还没点餐。Makcik, saya belum order. Maaf ya, hari ni banyak customer. Sibuk. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. Makcik, saya belum order. Makcik, saya belum order. Makcik, saya belum order. Maaf ya. Maaf ya. Hari ni banyak customer. Sibuk. Hari ni banyak customer. Sibuk. Hari ni banyak customer. Sibuk. 在这里呢 customer 是英语，标准的话会是 pelanggan. Hari ni banyak pelanggan. Sibuk. Hari ni banyak pelanggan. Sibuk. Hari ni banyak pelanggan. Sibuk. 而前面的 hari ni 它其实读起来是有点连音的 hari ni 我们不会分开 hari ni 连着读的好吗？ Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. 更多环节 Makcik, saya belum order. Maaf ya. Hari ni banyak customer. Sibuk. Hari ni banyak pelanggan. Sibuk. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. 很好，我们继续。Tinggal 1 subtopik saja. Mungkin awak nak tanya, Cikgu, makcik ialah 大姐. Betul? Cikgu, kita boleh panggil siapa makcik? Sama dengan pakcik. 好，那个中文的是跟，不好意思。Perempuan yang berumur 60 ke atas. Cikgu, boleh saya panggil makcik Kak? Boleh. Mungkin dia gembira sama macam pakcik kot. Cikgu, makcik ada singkatan? Tak ada. Baik, terima kasih cikgu. Jumpa lagi. 2.4 开口跟读，共12句，包括4个拓展例句，句型是描述自己很忙。我们正式开始。第一个对话。Makcik ada berapa anak? 2 saja. 1 lelaki, 1 perempuan. 第二个对话。Makcik, saya belum order. Maaf ya. Hari ni banyak customer. Sibuk. Hari ni banyak pelanggan. Sibuk. Tak apa, saya nak order nasi goreng tom yum 1. 4个拓展例句。Maaf, hari ni saya sangat sibuk. Maaf, hari ni saya tak ada masa.
Maaf, hari ini saya tak sempat. Maaf, hari ini saya tak sempat buat. 好，我们去一问一答喽。2.4一问一答，共2题。第一题，你问，我答，你需要根据我的回应做出提问。我答 Makcik ada 3 anak saja, 1 lelaki, 2 perempuan. 你问参考答案 Makcik ada berapa anak? 第二题，我问，你答，我问 Hari ini boleh? Awak ada masa? 你答 Maaf, tak boleh. Hari ini saya sangat sibuk. 好，谢谢，坚持到这里，我们要结束了，走，去看社群影片吧。Hi guys, good morning. Aku on the way nak pergi kerja, tapi sebelum tu aku akan singgah untuk beli makanan aku. Aku sebenarnya nak beli breakfast, tapi sebab makanan makcik ni dia sedap sangat, so aku beli siap-siap untuk lunch terus, faham tak? Aku pergi kerja, aku bawa mangkuk tingkat tau. Aku bawa mangkuk tingkat, dan semalam aku bawa 2 tingkat je sebab diet. Tapi sebab sedap sangat, aku bawa 3 tingkat. Okay, let's go. Pagi makcik. Ya. Nak nasi lemak. Ya. RM6. Ni nasi. Nasi nak lebih sikit boleh? Boleh, nasi tambah Tak nak timun. Sambal pedas ke cik? Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak. Kamu tak suka pedas? Tak nak pedas. Okay. Ni nak sudu tak? Macam ni Hi guys, good morning. Aku on the way nak pergi kerja, tapi sebelum tu aku akan singgah untuk beli makanan aku. Aku sebenarnya nak beli breakfast, tapi sebab makanan makcik ni dia sedap sangat, so aku beli siap-siap untuk lunch terus, faham tak? Aku pergi kerja, aku bawa mangkuk tingkat tau. Aku bawa mangkuk tingkat, dan semalam aku bawa 2 tingkat je sebab diet. Tapi sebab sedap sangat, aku bawa 3 tingkat. Okay, let's go. Pagi makcik. Ya. Nak nasi lemak. Ya. RM6. Ni nasi. Nasi nak lebih sikit boleh? Boleh, nasi tambah Tak nak timun. Sambal pedas ke cik? Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak. Kamu tak suka pedas? Tak nak pedas. Okay. Ni nak sudu tak? Macam ni Hi guys, good morning. Aku on the way nak pergi kerja, tapi sebelum tu aku akan singgah untuk beli makanan aku. Aku sebenarnya nak beli breakfast, tapi sebab makanan makcik ni dia sedap sangat, so aku beli siap-siap untuk lunch terus, faham tak? Aku pergi kerja, aku bawa mangkuk tingkat tau. Aku bawa mangkuk tingkat, dan semalam aku bawa 2 tingkat je sebab diet. Tapi sebab sedap sangat, aku bawa 3 tingkat. Okay, let's go. Pagi makcik. Ya. Nak nasi lemak. Ya. RM6. Ni nasi. Nasi nak lebih sikit boleh? Boleh, nasi tambah Tak nak timun. Sambal pedas ke cik? Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak. Kamu tak suka pedas? Tak nak pedas. Okay. Ni nak sudu tak? Macam ni Hi guys, good morning. Aku on the way nak pergi kerja. Aku on the way nak pergi kerja, tapi sebelum tu aku akan singgah untuk beli makanan aku. Aku sebenarnya nak beli breakfast. Tapi sebab makanan makcik ni, dia sedap sangat, so aku beli siap-siap untuk lunch terus. Faham tak? Aku pergi kerja, aku bawa mangkuk tingkat tau. Aku bawa mangkuk tingkat, dan semalam aku bawa 2 tingkat je sebab diet. Tapi sebab sedap sangat, aku bawa 3 tingkat. Okay, let's go. Pagi makcik. Ya. Nak nasi lemak. Ya. Nak nasi lemak. Ya. RM6. Ni nasi. Nasi nak lebih sikit boleh? RM6. Ni nasi. Nasi nak lebih sikit boleh? Boleh, nasi tambah Tak nak timun. Sambal pedas ke cik? Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak. Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak.
Rambut dah suka. Rambut dah suka. Tak nak berdance. Tak nak berdance. Okey. Ni nak solo dah. Okey. Ni nak solo dah. Macam ni macam ni Hi guys, good morning. Aku on the way nak pergi kerja. Tapi sebelum tu aku akan singgah untuk beli makanan aku. Aku sebenarnya nak beli breakfast. Tapi sebab makanan makcik ni, dia sedap sangat. So aku beli siap-siap untuk lunch terus. Faham tak? Aku pergi kerja, aku bawa mangkuk tingkat tau. Aku bawa mangkuk tingkat. Dan semalam aku bawa 2 tingkat je sebab diet. Tapi sebab sedap sangat, aku bawa 3 tingkat. Okay, let's go. Pagi makcik. Nak nasi lemak. Tidak ya. RM6. Ni nasi nak lebih sikit boleh? RM6. Ni nasi nak lebih sikit boleh? Jen, tambah. Tak nak timun. Sambal pedas ke cik? Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak. Sambal hari ni ada pedas sikit dek. Tak apa, tak nak. Rambut dah suka. Tak nak berdance. Okey. Ni nak solo dah. Macam ni macam ni Dek, awak umur berapa? Kak, saya umur 11. Kak, umur berapa? Tu rahsia. Dek, buat apa kat sini? Tunggu ibu dan bapa. Mereka kat mana? Saya tak tahu. Adik suka makan apa? Saya suka makan Maggi goreng. Abang pula, saya suka makan makanan Thai. Jadi, bila kita panggil orang dek, kita tengok 3 dialog dulu. Tanya umur, 问年龄. Dek, awak umur berapa? Kak, saya umur 11. Kak, umur berapa? Tu rahsia. Dek, awak umur berapa? Dek, awak umur berapa? Dek, awak umur berapa? Kak, saya umur 11. Kak, saya umur 11. Kak, saya umur 11. Kak, umur berapa? Kak, umur berapa? Kak, umur berapa? Tu rahsia. Tu rahsia. Tu rahsia. 跟读时间. Dek, awak umur berapa? Kak, saya umur 11. Kak, umur berapa? Tu rahsia. 我们继续，很好。Tanya keadaan, 问情况。Dek buat apa kat sini? Tunggu ibu dan ayah. Mereka kat mana? Saya tak tahu. Dek buat apa kat sini? Dek buat apa kat sini? Dek buat apa kat sini? Tunggu ibu dan ayah. Tunggu ibu dan ayah. Tunggu ibu dan ayah. Mereka kat mana? Mereka kat mana? Mereka kat mana? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. 现在是跟读时间。Dek buat apa kat sini? Tunggu ibu dan ayah. Mereka kat mana? Saya tak tahu. 好，很好，我们继续。第一行的 buat 和第三行的 kat 是什么意思呢？你来猜猜看。
3、2、1。猜对的话恭喜，猜错的话也没有关系。我们继续。Suka makan apa？ 喜欢吃什么？ Adik suka makan apa? Saya suka makan Maggi goreng. Abang pula? Saya suka makan makanan Thai. Adik suka makan apa? Adik suka makan apa? Adik suka makan apa? Saya suka makan Maggi goreng. Saya suka makan Maggi goreng. Saya suka makan Maggi goreng. Abang pula? Abang pula? Abang pula? Saya suka makan makanan Thai. Saya suka makan makanan Thai. Saya suka makan makanan Thai. 现在是跟读环节。Adik suka makan apa? Saya suka makan Maggi goreng. Abang pula? Saya suka makan makanan Thai. 好，很好，我们继续。第三行的那个阿邦布勒，其实也可以再简写成阿邦。我举例哈 ，Saya suka makan Maggi goreng。阿邦，阿邦，就像是反问回对方。我们继续。1.2 dah habis. Awak memang rajin. Mungkin awak nak tanya, cikgu, Dek ialah titik atau妹妹? Awak rasa dua-dua boleh? Ya, betul. Cikgu, yang mana satu lebih banyak orang guna? Dek ke adik? Saya rasa dek. Cikgu, dek untuk orang yang lebih kecil daripada kita, kan? Betul. Tapi saya nak ingatkan, kecil tu kecil yang awak boleh nampak dengan mata kasar. 对，肉眼看见的小才用，如果不知道最好别用。Jadi, dek ialah singkatan bagi adik, kan? Betul, betul. Jumpa awak dalam 1.3. Jumpa lagi. 2.5 开口跟读，共12句，没有拓展例句。我们正式开始。第一个对话。Dek, awak umur berapa? Kak, saya berumur 11 tahun. Kak, umur berapa? Tu rahsia. 第二个对话。Dek, buat apa kat sini? Tunggu ibu dan ayah. Mereka kat mana? Saya tak tahu. 第三个对话。Adik suka makan apa? Saya suka makan Maggi goreng. Abang pula? Saya suka makan makanan Thai. 好，我们去一问一答喽。2.5 一问一答，共3题。第一题，你问，我答。你需要根据我的回应做出提问。我答 Saya berumur 20 tahun. 你问。参考单 Dek umur berapa? 第二题，你问，我答。你需要参考我的回应做出提问。我答 Tunggu orang. Saya tengah tunggu orang. 你问。参考单 Awak buat apa kat sini? 第三题，我问，你答。我问 Ibu bapa awak kat mana? 你答。参考单 Saya tak tahu. 好，谢谢坚持到这里，去观看这一个的社群片吧。走。
Okay, dan aku beli nasi lemak sambal sotong dengan ayam kunyit. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3, so total RM15. Weh, tadi makcik tu cakap macam ni. Oh, cantiknya Sia. Orang panggil tu Sia. Aku panggil mangkuk tingkat je. So makcik tu kata cantiknya Sia, beli kat mana? Sia tu aku dapat dog gift kawan aku kahwin. Lepas tu tadi makcik tu cakap, oh bagus, adik pandai bungkus pergi kerja. Ini untuk suami je ke untuk adik seorang? Makcik! Itu untuk saya seorang, makcik. Suaminya di mana? Enggak ada suaminya, makcik. Astaghfirullahalazim. Hei, makcik. Ni aku terus, suami? Ni tak saya seorang, makcik. Okay, bye. Okay, dan aku beli nasi lemak sambal sotong dengan ayam kunyit. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3, so total RM15. Weh, tadi makcik tu cakap macam ni. Oh, cantiknya Sia. Orang panggil tu Sia. Aku panggil mangkuk tingkat je. So makcik tu kata cantiknya Sia, beli kat mana? Sia tu aku dapat dog gift kawan aku kahwin. Lepas tu tadi makcik tu cakap, oh bagus, adik pandai bungkus pergi kerja. Ini untuk suami je ke untuk adik seorang? Makcik! Itu untuk saya seorang, makcik. Suaminya di mana? Enggak ada suaminya, makcik. Astaghfirullahalazim. Hei, makcik. Ni aku terus, suami? Ni tak saya seorang, makcik. Okay, bye. Okay, dan aku beli nasi lemak sambal sotong dengan ayam kunyit. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3, so total RM15. Weh, tadi makcik tu cakap macam ni. Oh, cantiknya Sia. Orang panggil tu Sia. Aku panggil mangkuk tingkat je. So makcik tu kata cantiknya Sia, beli kat mana? Sia tu aku dapat dog gift kawan aku kahwin. Lepas tu tadi makcik tu cakap, oh bagus, adik pandai bungkus pergi kerja. Ini untuk suami je ke untuk adik seorang? Makcik! Itu untuk saya seorang, makcik. Suaminya di mana? Enggak ada suaminya, makcik. Astaghfirullahalazim. Hei, makcik. Ni aku terus, suami? Ni tak saya seorang, makcik. Okay, bye. Okay, dan aku beli nasi lemak sambal sotong dengan ayam kunyit. Sambal sotong dengan ayam kunyit. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3, so total RM15. So total RM15. Weh, tadi makcik tu cakap macam ni. Oh, cantiknya Sia. Cantiknya Sia. Orang panggil tu Sia. Aku panggil mangkuk tingkat je. So makcik tu kata cantiknya Sia, beli kat mana? Sia tu aku dapat dog gift kawan aku kahwin. Lepas tu tadi makcik tu cakap, oh bagus, adik pandai bungkus pergi kerja. Ini untuk suami je ke untuk adik seorang? Makcik! Itu untuk saya seorang, makcik. Suaminya di mana? Enggak ada suaminya, makcik. Astaghfirullahalazim. Hei, makcik. Ni aku terus, suami? Suami? Ni tak saya seorang, makcik. Okay, bye. Okay, dan aku beli nasi lemak sambal sotong dengan ayam kunyit. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3. Yang itu RM12 tambah bihun untuk breakfast RM3, so total RM15. Weh, tadi makcik tu cakap macam ni. Oh, cantiknya Sia. Orang panggil tu Sia. Aku panggil mangkuk tingkat je. So makcik tu kata cantiknya Sia, beli kat mana? Sia tu aku dapat dog gift kawan aku kahwin. Lepas tu tadi makcik tu cakap, oh bagus, adik pandai bungkus pergi kerja. Ini untuk suami je ke untuk adik seorang?
Ini untuk suami je ke untuk adik seorang? Makcik! Itu untuk saya seorang, makcik! Itu untuk saya seorang, makcik! Suaminya di mana? Suaminya di mana? Enggak ada suaminya, makcik. Enggak ada suaminya, makcik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hei makcik, ini aku terus suami. Hei makcik, ini aku terus suami. Ni tak saya seorang, makcik. Ni tak saya seorang, makcik. Okay, bye. Ada pelajar tanya saya, "Cikgu, saya perlu panggil dia apa? Kalau saya tak tahu, saya dengan dia, siapa lebih besar ke kecil?" Tu soalan yang baik. Dalam situasi macam ni, saya cadangkan awak guna bang ataupun kak. Tahu kenapa? Lebih selamat. Ya, lebih selamat. Kalau panggil salah pun tak apa. Nanti dia akan betulkan awak. Macam mana dia betulkan saya? Senang je. Dia akan kata macam ni. "Tak payah panggil saya bang. Saya lebih kecil. Tak payah panggil saya kak. Panggil saya dek je." Saya ulang, 我重复. Tak payah panggil saya bang. Saya lebih kecil. Tak payah panggil saya bang. Saya lebih kecil. Tak payah panggil saya bang. Saya lebih kecil. Tak payah panggil saya kak. Panggil saya dek je. Tak payah panggil saya kak. Panggil saya dek je. Tak payah panggil saya kak. Panggil saya dek je. Tapi, kalau dia tak cakap apa-apa, biar je. Bagi kebanyakan orang, bang atau kak hanya satu panggilan. Jangan serius sangat. 这里的 serious 就是英文版那个 serious， 马来文里也的确有这个字，但是在字典里面它显示的发音是 serious， 但马来朋友口语也不这么说，所以我就念 serious 啦。Jadi, panggil mereka bang atau kak kalau awak tak pasti. Jom lagi. 谢谢你坚持到这里，我以你为荣。Jom lagi， jaga diri。